Jika minyak auto sudah over mileage, kalau tak tukar, minyak auto akan jadi warna apa? Anda jangan risau, saya tolong anda cuba. Okey, so ini adalah auto sump, auto filter sump. Oh, saat ni kita akan buka ini nut, kita kasih drain itu minyak keluar. Tengok dia jadi warna apa. Okey. Sebenarnya kalau ini warna merah, kalau dia warna merah. So kita sekarang over mileage, kita buka tengok. Boleh nampak itu minyak warna dia bukan merah sudah. Dia sudah warna hitam tau. Sekarang kita tolak keluar, tengok itu minyak. Tengok. Ini bukan minyak auto. Ini sudah minyak hitam tau. Tengok, banyak hitam. So tengok. Ini kita sudah baru lepas keluar, tengok. Ini kertas putih ya. Kita colok, tengok. Tengok dia sudah jadi hitam. Ini sebab dia sudah over mileage. Minyak baru minyak NDF baru dia warna merah ni, boleh nampak. So anda kereta kalau minyak auto biasa berapa mileage tukar? 20,000 atau 30,000 sudah kena tukar. Kalau boleh setiap 20,000 lah tukar satu kali. Kalau boleh sekali auto filter, sekali tukar. Jangan sampai dia over mileage. Dia akan jadi macam ni. Nanti lama-lama dia bok, dia akan jadi rosak. So ini video harap boleh bagi anda manfaat. Kalau suka video ini jangan lupa like, follow, share dan komen di bawah. Jika anda sama juga selalu over mileage baru tukar minyak auto. Okay? Sila komen di ruang komen. Thank you guys.